Video ni khas buat peminat emas dinar. Anda boleh tengok video ni sampai habis dan save sebelum dia hilang daripada FYP tuan-puan. 1 dinar di tangan saya ni bersama dengan 4.25 gram berketulinan 999. Sebelum ni 1 dinar datang dalam bekas magani tuan-puan. Sekarang design dia macam ni. 1 dinar diletakkan pada kad yang begini tuan-puan. Harga 1 dinar adalah hari ni lebih kurang RM2,000. Bagaimana tuan-puan nak dapatkan harga 1 dinar keluaran public gold macam ni? Cara dia ada 2 kaedah. Satu, belian secara full payment. Cara ni sesuai bagi orang yang ada cash off, one off payment lah. Tapi kalau tuan-puan tak cukup bajet, jangan risau. Saya dah ada pengalaman buat EPP, iaitu Easy Payment Purchase secara 6 bulan ataupun 10 bulan. Terbaru, waktu pagi sembahyang raya saya dah beli, saya dah lock emas 1 dinar 10 kali EPP. Tabung dia macam mana tuan-puan? Bayar secara ansuran, ikut 10 kali. Ataupun kalau tuan-puan tak nak ada komitmen seperti bayaran bulan itu, tuan-puan pun boleh menabung dengan akaun Gap. Mudah sangat tuan-puan. Daftar akaun, buka akaun Gap, mulalah simpanan setiap bulan 1 gram sehingga cukup 5 bulan. Tuan-puan dah ada 5 gram, kan arahkan sistem. Keluarkan 4.5 gram, 1 dinar tuan-puan. Beli simpan sendiri tuan-puan. Tuan-puan boleh lihat menurut ini, beli tanah hasil tabungan emas. Tabung sikit-sikit, lama-lama dapat tanah. Tuan-puan dah ada akaun dengan Public Gold? Sign up sekarang ataupun rujuk pin video saya. 5 langkah mudah daftar akaun dengan Public Gold. Terima kasih tuan-puan.